Masak apa tu? Ini satu lagi resepi kampung yang buat korang bertambah selera makan, iaitu gulai lemak nanas ikan masin. Makan pula dengan sambal belacan memang sedap. Semua mula kita kisarkan bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, cili padi dan cili merah, sedikit air, lepas tu kita kisarkan kasar je. Lepas tu boleh masukkan ke dalam kuali, masukkan juga air secukupnya. Satu batang serai kita masakkan sampai cili dan bawang tu masak. Boleh masukkan ikan masin, nak sedap lagi boleh gunakan talang, masukkan potongan nanas, daun kunyit, asam keping, santan secukupnya. Air sekali boleh perasakan dengan garam dan gula secukupnya. Lepas tu kita masakkan dalam 10 minit macam tu. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialah resepi simple kita hari ini, gulai lemak nanas ikan masin. Lauk kampung macam ni, makan pula dengan ayam goreng kunyit dan sambal belacan memang ngam. Tak perlu lauk lain dah, ini je pun dah bertambah selera makan. Memang sedap. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!